Okay geng, Assalamualaikum, salam sejahtera pada amau dia. So okay, aku baru isi minyak. Sekarang ni aku ada problem tau. Problem apa? Aku punya brake geng bunyi, ada masalah sikit. So aku tengah bersusah hati sikit sekarang ni. Brake aku bunyi tu juga. Sekejap, kita just lain ni dah. Okay, dia bunyi macam mana? Sekejap, aku payung orang bunyi ni. Kau dengar tak? Ih, annoying siap. Annoying gila Dah lah bunyi teruk. Tak sedap lah tu. Macam anjing lah tu. Alah, kacau lah kereta belakang ni. So sekarang ni aku nak pergi ke kaki motor, nak check aku punya brake apa cerita sekarang ni. Teruk sangat bunyi dia, kuat tu. Sekarang aku jalan Wih, ya Allah, teruknya. So aku macam nak condemn sikit. Ni tak di sponsor Aku jujur punya geng. Sebab dia macam pelik sikit aku punya kereta ni. So ya, aku nak kuat siap. Malu dah. Okay, Papa Roger lah. Pasal tu kata mantap-mantap. Kita tengok apa yang terjadi ni. Wih, kuat je geng. Malunya weh. Kaki motor, do something. Do something. Okay geng, sekarang ni aku berada di kaki motor. So kita tahu pak dia bawa. Kuatnya geng bunyi. Pak. Oh, kuat gila weh. Okay, sabar aku biar dia bawa. Okay, sekarang ni kita masuk kedai. Okay, sekarang ni benda aku nak minta dia orang double check aku punya brake pad. Aku nak tengok brake. Dia orang racun aku benda ni geng. So ini adalah coil plug coil plug racing dia panggil. Siapa boleh terangkan? Baik, casing baru lah siut. Casing baru. Ni yang boleh lipat-lipat dah. Okey, siang tak ada, bukan okey tu lagi. Okey, cuba cerita tengok besi berat je ni macamlah power sangat. Okay, first korang boleh tengok kat sini, ini adalah coil plug. Coil plug okey. Okay, ni coil plug. Siang teruskan. Sama je dengan coil plug standard ke lain? Apa dia? Ke lain dia? Confirm akan lain sebab korang boleh tengok dekat sini. Okay. Api dia akan jadi lebih tajam. So bila api tajam, korang punya booster untuk bukan speeding, apa orang panggil pick up tu. Power tu lah, maknanya dia punya power ratio, misfire apa semua. Confirm akan ada. Lepas tu kira benda tu je So jom kita pergi jumpa Din Din maju geng. Okay Din, aku punya kereta Din. Sedih aku geng. So ni dia Din. So aku punya kereta masalah. Kau bawa dia, kau dengar Din kuat gila kan. Aku kat belakang tadi dengar siapa pula bergaduh kan. Siapa bergaduh? Power lah dia ni tau. So masalah dia adalah yang sini. Okay, kalau korang perasan pun brake lagi cepat kotor. Rim yang sebelah sini berbanding sebelah sini. Okay Din, kau buat Din. Ni. Okay, Pak ni kotor biasa ke? Pak biasa. Tengok belah. Okay, kita tengok geng. Kita biar Din buat kerja dulu. Baik Din. Khatib Philip. Okay geng, so sekarang ni aku ada masalah sikit kita tahu. Adalah brake belakang awak belah kanan jam. Okay, so brake pad Nashin awak yang lama dah memang hancur lebur dah. 100% kosong habis lah brake pad lama aku. Okay, so benda ni aku nak beritahu awal bukan salah daripada Nashin, tetapi salah daripada kereta awak sendiri. Awak punya piston jam. So bila piston jam, dia sentiasa tolak je aku punya brake pad Nashin yang lama. Dan dis lama aku yang dipegang oleh Poji dah makan. Nampak kau tengok dia dah macam tak rata. Dia macam ni macam ni. Kalau aku tunjuk kan dia macam ni. So dia tak rata. So jadinya kita kena skim balik. So dis aku memang dah hancur lebur dah. Brake pad aku dah hancur lebur. Dan sekarang ni aku brake pad belakang aku menggunakan brake pad daripada Bendix geng. Bendix Okay, so Bendix ni kat kaki motor tak jual ni awal. Kena order lah. Tapi kira yang ni aku dapatkan lah sendiri. Okay, so ini dia Bendix
Aku nak maintain pakai Nashin, aku rasa macam duit tak apa-apa nak cantik. Okay, bukan sebab Nashin problem, tapi sebab duit aku tak apa-apa nak cantik. So aku pakai Bendix sahaja. Okay, so sekarang ni jom kita buka. Ni berapa sesi lah. Nak tengok dia punya ni ya. Sekejap. 400. Check kejap. Ni 4G, check kejap geng. Okay, ni pun atas recommend juga daripada dia orang. Sebab aku nak pakai Nashin, aku kurang bajet, kurang cantik sikit. Okay, itu dia. Oh, Bendix baik sikit. Dia nampak baik, bukan ni, dia nampak baik sikit. Ni kira seramik 500. Bendix Metal King bla 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 bla. Oh, 500. 500. Oh, 500 tinggi gak 500 tinggi gak. So ni dia geng. Right? Ya, seramik. Seramik Yes. Oh, okay. Okay geng, so sekarang ni adalah pasang brake pad. Orang kata Bendix. Tu dia. Brake pad lama Nashin. Padamu. Okay, so sekarang ni diorang tengah nak bleeding geng. Right? Okay geng, tengah bleeding. Okay, harap-harap kali ni okay lah. Sebab kali ni yang buat member-member kita. Macam mana kita nak tahu bleeding tu okey ke tak okey ni sebelum ni okey ke tak? Din? Sebelum ni. Itu susah nak cakap lah. Tak nak cakap sebab tadi aku break pun nampak okey je, tak ada masalah pun. Tadi yang kita dah keluar kan. Kita bleeding balik. Oh, okey. Alright. So tu dia guys. Dia tengah bleeding.